So, pada video kali ni aku nak bawa korang pergi Moreh. Aku dah bawa Tika. Bukan Tika lah, ni macam entahlah Tika. Member aku panggil Tika. So, tempat ni menarik dia sebab dia macam klasik macam tu. Tempat dia macam klasik macam tu. Macam tempat lama macam tu. Aku akan tunjuk dekat korang macam mana, okey? So, ya, jom kita tengok. Jom. Ha? Oh. Hai. Kereta. Bang, macam mana Ramadan ke 22 hari? Bukan dah biasa hari lagi. Berapa kita berpuasa. Kita sehari lagi ya. Berapa hari lagi bang? Saya tak puasa hari ni. Tadi terawih berapa rakaat? Saya 23, pejuang 23. Aku tunjuk tempat dia lah. Dia macam okey lah tempat dia. Nak beli Kabu Maggi ke? So kita orang decide nak beli Kabu Maggi lah. Sebenarnya aku dah pernah try Kabu Maggi kat sini. Kita orang dah pernah try. Boleh lah. Kuah dia tu memang sedap. Sedap gila. Okay, dah settle lah. Beli. Sempat duduk pula. Sini lah. Baguslah, sedap. Bagus. Okay, semua dah settle. Saya ajak ada kot je. Beli, macam-macam beli lah ni. Ayah ke? Macam-macam beli. Alright, so ni lah suasana dekat ni lah, Pantai Pandak. And dah, ni tempat ni. Sini. Mana sedap? Dah weh. Dah ada sini. Ya dah. Kopi mu dah ada ambil yang panas tak? Panas. Kau dah tak panas. Apa nak rate? 10 per 10. 10 per 10? Sedap je tapi sedap. pedas lah. Bagi aku sedap sebab ia fresh. So ni kita makan chicken tenders. Rasa Okay, buat review. Berapa rating? kosong. Lapang. Apang. Oh, sedap lah. So ya, jom. Macam mana? Kita review macam mana tak? Mau apa? Mana sedap? Sedap. Rasanya saya. Kita ada sos ke? Ada. Ada, okey. Sedap ya kalau makan sos sedap. Kalau makan gini, Oh ni introvert dah kosong. dah memuk sikit. Oh. Dia punya tepung tebang. Oh, bukan ada seasoning dah. Itu saya. Oh, dah sedap. Ambil rasa. Ni sahaja main. Kena buat review. Kau tahu Jim makan apa kan? Mesti Dah try je, Cah. makan. Ambil rasa puas dulu. Ambil dulu. No. Sedap. No. Sedap. Sedap. A few moments later. Beres, kita orang dah settle. Sekarang ni dah pukul 1:10 macam tu. Lama juga lah kita orang duduk situ tadi. And yup, semua dah balik lah. So ya, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, bye.